tentang sifat idrak di dalam kitab Tasbih Ikhwan, bagaimana beza qudrat dengan idrak. Dia tak ada kena sebut nama kita siapa hak ni, kita jawi dia umul hak Arab. Mula kata dari usuluddin lah. Tu dia. Nah, berarti masalah idrak. Di sini kita kembali kepada ahli sunnah wal jamaah dalam membicarakan sifat ma'ani. Ada khilaf. Di sama-sama ahli sunnah wal jamaah dia paling furu'il aqaid. Mana? Iaitu sifat idrak. Nama satu sifat idrak. Khilaf antara ahli sunnah, sama-sama ahli sunnah jamaah, antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Nah, setengahnya membilangkan sifat idrak itu satu sifat ma'nan. Bermakna kalau berlaku tahkau ni ke, qudrat, iradah, ilmu, idrak. Dia bila situ, jadi mana kata sifat ma'nan 8. Berlaku pula atas satu kaum bila takwin pula jadi 9. Tapi hak yang muktamad, kaum muktamad lagi rajah, idrak itu ibarat daripada ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Bukan satu sifat suku dah. Ada pun setengah ulama kata dah, ilmu satu sifat yang ada pada zat Allah. Maka jumlah turut-turut kitab Baqarah artinya pengetahuan. Manakala sifat idrak, ni di sini. Ilmu apa nama ni, sama basar. Sama basar dia sama satu sifat idrak lagi. Idrak maknanya apa dia? Sama. Ataukah ni kata sifat pendengar, ya dengar dialah boleh mendengar ke segala suara. Masmu'at, suara. Sifat basar, kalau kita sifat basar penlihat, dengan dialah boleh lihat segala alwan, segala warna dan zat. Lepas tu ada pun segala pecium, pekecap, perasa tu. Tu dapat sifat idrak. Satu kaum macam itu. Sifat pendengar mendapatkan akan masmu'at, segala kedengaran iaitu suara. Sifat basar mendapat dengan dia akan segala alwan, segala warna. Manakala mazuqat, segala rasa, kecapan macam air, tawar. Cabai, lada, petani panggil, pedah. Rasanya pedah. Garam, rasanya masin. Bila gila. Gula, rasanya manis. Maka manis gula, masin garam, pedas, cabai atau lada. 2-3 sifat ini orang panggil mazuqat. Segala rasa, segala kecapan. Itu Allah mendapatkan dengan sifat idrak. Dan begitu juga segala apa dia panggil mamsus. Segala apa dia sentuhan. Seperti kalau kita sentuh apa? Bila kita sentuh tubuh. Panas. Kamu demam kok, panas ni. Maka panas tu. Dia panggil apa dia masmumat, apa dia mamsus. Mamsus. Rasa yang kita dapat dengan sentuhan, dia panggil sentuhan. Panas, sejuk. Itu dapat dengan sifat idrak. Satu lagi, apa lagi? Kecapan, ciuman. Segala ciuman, masmumat. Apa? Bau hapak, bau perak, bau harum. Segala bauan tu dapat dengan sifat idrak. Jadi, turut satu kaum, dia kata sifat sama dapat dengannya segala masmu'at, segala suara. Sifat basar dapat dengannya segala warna dan zat. Manakala sifat idrak dapat dengannya segala kecapan, bauan dan segala sentuhan. Itu satu kaum dia hurai begitu. Tetapi kaum jumhur mu'tamad kata tak. Idrak itu ibarat daripada sifat ilmu yang takluk sebagai takluk tanjizi qadi. Maknanya Allah tahu dengan ilmunya segala kecapan, segala rasa, segala apa Allah tahu. Itu idrak.
Bukan kata sifat ma'ani bilang suku dah. Ma'ani hanya 7. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Adapun idrak ibarat daripada takluk ilmu yang tanjizi qadim. Tu khilaf sama ahli sunnah. Baik dah. Maka hak khilaf begini luas bagi kita. Kita tahu elok, kalau tak tahu pun tak salah. Sebab masa dalam akidah kita hak ijma' dah, iaitu Allah tahukan segala-galanya. Sama ada perkara yang dah perkara bahasa ada, perkara bahasa reti, perkara yang ada, perkara belum ada, perkara lagi akan ada, semua Allah Taala tahu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi adapun sama dia bahasa takarajah, mendapatkan segala yang ada. Setiap yang ada Allah mendengar, Allah melihat. Yang ni nyata kot sifat mendengar, nyata kot sifat melihat, akan sekalian yang ada. Kali gitu, bila tak faham situ, air, diri air yang ada, Allah dengar, Allah lihat. Rasa air tawar, Allah dengar, Allah lihat. Apanya mana? Makna nyata bagi Allah kot sifat mendengar dan kot sifat melihat. Panggil mendengar, melihat. Sekalian yang ada. Tapi kita ngaji kata nak, iaitu wal basaru was sam'u wal basaru al muta'alliqani bi kulli bi jami'il mawjudat. Sama ada basar bertakluk keduanya dengan sekalian yang ada. Lepas tu rasanya juga dulu dek. Lepas tu bagi orang yang lobo untuk nak mengerti, silalah rajaklah kepada sama-sama kita yang telah belajar di pondok. Belajar bawa kita belajar dengan dia untuk nak tahu kaedah-kaedah yang dihurai oleh ulama usuluddin dengan istilahat-istilahatnya dan kaedah-kaedahnya. Gitulah. Cukup dulu rasanya dengan janji tadi dah pun lebih. Oleh kerana tilik kepada kelobaan kita. Tilik kepada kelobaan kita itu, maka tak apalah lebih sedikit pun